Okay, okay, strike kan. Jatuh ambil. Oh, okey geng. Seko lagi geng. Oh, dia kasar geng. Oh, ada seko lagi kat belakang dia. Oh, ni kasar geng. Oh, dia masuk situ. Okey. Oh, okey. Oh, ni kasar. Dua ekor kejar. Okey geng, kasar geng. Oh, dua ekor kejar. Double strike geng untuk pagi ni. Double strike. Okay geng. Ni kasar geng. Kasar. Leader dalam kecil. Strike kelima. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam pacak pada semua. Selamat kembali ke channel Pak An Pacak Official. Aku doakan kepada korang semua yang menonton video aku berada dalam keadaan sihat walafiat, dimudahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan harian korang. Okey geng, sekarang baru pukul 7.50, tapi matahari dah pacak lah geng. 7.50 matahari dah pacak sini. Okey, pagi ni aku berada dekat spot belakang taman aku ni je geng. Nak main PB hari ni. Tapi aku ada bawa setup Toman juga untuk plan B kan. Pagi ni aku dengan Mak Jira geng. Mana yang belum subscribe, follow TikTok Mak Jira, aku jemput follow. Tu nak set up untuk buat live. Okey, tengok hari ni ada hasil ke tak. Sebab semalam Mat try kat sini, dapat juga hasil. Dulu sini PB kurang geng, tapi sekarang macam ramah pula. Jom kita cuba. Okey, pada korang yang masih belum subscribe channel ni, aku jemput untuk subscribe dulu. Tekan button loceng untuk notification video-video seterusnya. Teruskan menonton live video sampai habis geng. Stay tune. Okay geng, untuk pagi ni kita pakai setup macam ni. Pakai Carolina rig, batu saiz 2. Pakai SP daripada Opas. Yang ni 5.5 cm tak silap aku. Kecil mata saiz 6. Setup pula kita pakai setup UL Rod Atomis. Ini 16 LB. Reel daripada AJ King Wahoo Mini Limited. Tali siap gaciri 7 LB tak silap aku yang ni. Leader Bulzen DFC 15 LB. Ni geng, setup UL lah kita pakai hari ni. Okay, jom kita try cast off the day. Bismillahirrahmanirrahim. A few moments later. Okay geng, Mat strike ikan mayan. Mayan sislit. Ni ikan mayan namanya. Oh, dia ada bintik macam. Dia macam floughorn. Mayan sislit. Okay, strike
Mantap. Sai padu. Okay geng, alhamdulillah. Oh, tu dia strike untuk pagi ni. Saya dalam 35 hingga 38 cm, lebih kurang. Tak muat. One minute, 37 seconds later. Dia macam tahu ya orang. 2 kali dia kejar sampai depan ni tapi tak nak ambil. Dia ikut Ini lawa seekor ni. Yang tadi tak ada belang. Aduh, lucut. Aduh, lucut. Sayang weh. Kasar juga tu. Tak dekat geng. Aduh, tak lekat geng. Ui, berapa kali lah dia ambil. Kasar ni, kasar dia ambil. Ini kasar, sangkut. Ui, jatuh-jatuh dia ambil tu. Jatuh-jatuh ambil tu. Oh, okey geng. Seekor lagi geng. Oh, dia kasar geng. Oh, ada seekor lagi kat belakang dia. Oh, ni kasar geng. Oh, dia masuk situ. Okey. Allah, dia masuk dalam ni pula. Dah lah tali. Seekor lagi. Yang kedua geng. Ni kecil sikit, 35 cm. Mantapnya. Belanja sikit. Saya jenis seronok layan man. Aku pula bawa bekas kecil. Tak muat ikan tu. Ikan tu terpaksa merengkuk di dalam bekas tu. Geng, alhamdulillah geng. Strike kedua kita. 12 seconds later. Total pagi ni 3. Wuish. Aduh, aku geram betul. Ketuk betul lah. Oh, okey. Oh, ni kasar 2 ekor. 2 ekor kejar. Okey geng, kasar geng. Oh, 2 ekor kejar. Ya. 3 ekor geng, 3 ekor pagi ni. Saiz macam ni. Saiz 35, 38 cm. Mantap. Oh, okey geng. Mat strike. Okey. Akhirnya mat lesen PB untuk pagi ni. Mantap ke warna oren. Double strike geng untuk pagi ni, double strike. Mat angkat sikit mat ikan man. Ada? Oh. Kasar. Oh, saya macam tadi. Oh, ada ikut dia. Ada yang ikut. Okay, mat strike lagi geng. Mat dapat sesen ni dia tadi. Sesen comel. 10 seconds later. Strike.
Apa PB ke? Speed push. Macam kasar ke? Oh, mantap geng. Strike PB lagi. One strike. Padu lah wah. Padu mantap lah. Uish, jatuh kat situ tu ada yang mengejar. Kasar. Tak ada direct saya. Warna oren mencakuk geng. Memang saya ni je kita. Umat ambil saya ni ya geng. Okay geng. Ni kasar geng. Kasar. Ada masuk dalam ni pula. Dia masuk dalam ni pula. Dah, mana kau pergi? Oh lah, dah terlucut ke? Alamak. Entah, dia masuk dalam ni. Oh, ada lagi. Aku ketik besar-besar ni ya. Gorgon. Saiz dalam 38 cm. Sedap ni. Mantap. Sedap ni. Belanja sikit. Lagi sini satu bang. Saiz padu. Ronok dia punya menekan-nekan. Hasil dia lebih kurang sejam lebih sikit. Kau tengok geng. Penuh geng. Penuh geng. Paman kau hidup bang. Hidup. Sihat lah. Boboh ke, dulu pernah bela sekali. Tapi toman tu jangan dia lagi besar daripada ikan lain. Oh ya? Memang tinggal separuh lah ikan lain. 5 minutes later. Sangkut. Ada yang kan sangkut. Ada geng tapi tak melawan. Melawan. Ui, 2 ekor mat, 2 ekor. 2 ekor, yang seekor tu besar. Alamak. Seekor tu sangkut sini pula geng. Dah lah kena sikit tu. Aduh. Terbelik kat situ pula. Leader dah lah kecil. Strike kelima. Kayak kangkang geng. Besar tapi itulah. Ni geng, hasil hari ni. Tengok ni. Aduh. Ni dalam ni ada lagi ni. Ada lagi. Yang tu nak hidupkan. Okey geng, syukur Alhamdulillah. Hari ni plan nak try je spot ni. Tak tahulah nak menggasak. Hari ni aku dengan Mat, dengan tadi Iwan tadi dah balik. Ikan bagi kat Iwan separuh. Yang separuh lagi aku bawa balik lah, nak bela geng. Nak bela PB. Hari ni memang padu puas hati. Puas hati Mat Puas hati. Nak test je menggasak pula. Okey.
Jom tengok ikan geng. Ni ikan separuh lah geng, separuh. Aku nak cuba hidupkan. Ni pun dah terbaring-terbaring kan ni. Saiz yang cun-cun lah. Saiz macam ni. Ini. Aduh, yang separuh lagi tadi dah bagi kat Iwan. Nak bagi kat orang. Okey geng, kepada korang yang tengok video aku daripada mula sampai habis, aku ucapkan ribuan terima kasih. Jangan lupa untuk belanja button subscribe sebagai tanda sokongan daripada korang. Teruskan nonton video akan datang. Salam pacak daripada aku. Assalamualaikum.